Weh, buku ni siap ada QR code tau. Buku apa ni? Jom dengar sampai habis. Aku ni tak pernah ke Afrika tau. Tapi lepas baca buku ni, aku rasa macam aku ni dah lawat Afrika. Jarang tau aku nak berreview pasal buku, melainkan kalau buku tu benar-benar berkualiti macam buku ni. Buku ni pada aku lah unik sangat. Sebab tak pernah lagi aku baca kisah pengembaraan ke Afrika. Yalah, balik-balik kalau kita baca buku travelog, semuanya tentang kunjungan lawatan ke Eropah, Korea Selatan ataupun negara-negara Arab. Afrika tak ada langsung. Selama ni aku pun ingatkan yang benua Afrika ni teruk sangat. Tapi lepas baca pengalaman wanita Melayu yang berkelana di Afrika selama 27 hari ni, aku tu rasa nak pergi lawat Afrika esok juga. Ya, geng, buku setebal 350 muka surat ni bukan saja untuk yang suka travel, tapi sesuai untuk pelajar-pelajar di sekolah, pelajar-pelajar di universiti, para guru, bahkan pengkaji politik tau. Sangat padat dengan pelbagai input penting. Dari bab agama di Uganda, politik dia, sampailah kepada perwatakan rakyat dia yang sangat matang dan mulia. Tapi hati-hati tau bila baca buku ni, sebab aku risau kalau malam tu juga korang nak beli tiket pesawat ke Uganda. Serius, memang best dan memukau. Ya, aku dah baca, aku baru je baca, dah separuh dah aku baca ni. Dan hari ni aku nak habiskan kesemuanya sebab memang menyeronokkan. Yang lebih bestnya, ayat dan penulisan dalam buku ni pun sangat mudah difahami. Tak ada berbunga-bunga. Jelas dan berterus terang. Geng, dapatkan sekarang buku ni di pasaran. Aku jamin korang akan berpuas hati.